Dulu bapak mertua dengan aku, sama je. Kita satu line. Ha? Kalau aku makan sorok, dia lagi open waktu tunjuk orang. Bila pula jadi imam? Peliklah aku rasa. Dia baru dilantik sebagai pengurusi JKKK surau tu. Kan? Minggu lepas, dia jadi imam Zohor. Sebabkan imam satu balik kampung, tak sempat nak datang sini. Dia dah start jadi imam, Pak Duan. Pak Duan jangan main gila dengan dia. Kan? Saya pun cuba nak jadi macam dia. Itu dulu yang dia jahil dengan Pak Duan. Kan? Tapi sekarang, saya nak ubah jadi orang yang baik. Kau nak jadi baik? Ha? Betul je baik. Kau main sini. Kau pegang jap. Aku nak pergi toilet. Tak ada dia. Letaklah situ, takkan nak suruh saya pegang. Mana boleh makanan letak atas lantai? Ha? Mana boleh tinggalkan? Kalau jin makan kan macam mana? Tak ada lah jin tu. Yelah. Ya, kau pegang jap. Aku nak pergi tanda jap. Nak basuh mulut. Ha? Kau jap Jangan lama sangat, Pak Duan. Yelah. Dah tua-tua tak puasa. Kita ni sebagai umat Islam, kita kena puasa tau. Bila lagi kita nak puasa kalau bukan sekarang? Kita tak tahu ini tahun terakhir ke. Ini kita tak tahu bila lagi kita akan berjumpa dengan puasa. Ya Allah, nasi lemak ayam.